Kedua, pasal ASEAN ni. Manchester United kalah semalam. Tepuk ada tepuk. Saya pakai baju Manchester United dalam baju ASEAN. Saya, Datuk Seri Fadilah ingatkan, saya pengurusi ASEAN. Jadi masa pergi itu belah bagi. Aku ni dah berpuluh tahun dah Manchester United. Tapi kita ASEAN dan anak Malaysia 4 orang yang dalam pasukan tu. Ya. Jadi takkan saya nak boleh. Jadi bila itu bezanya. Saya mana ada tahu pasukan ASEAN, tapi kita nak bawa semangat ASEAN ni. Baik. Tapi saya dah berapa puluh, sejak 80-an gitu. Sebelum David Beckham lagi. Dan saya pernah, seperti yang saya sebut, saya pernah jumpa Alex Ferguson, yang manager yang terkenal itu. Saya memang minat. Memang sepanjang tahun bergaduh dengan cucu-cucu saya yang minat Arsenal. Tapi saya lihat, saya lihat permainan, dah lama dah tengok bola, tapi alhamdulillah, dan saya bangga kerana sekurang-kurang anak-anak Malaysia semua diperkenalkan dengan pasukan ASEAN. Dan bukan segitu, mengejutkan kerana menang pula itu walaupun satu. Alhamdulillah.